This is for the vlog Day 1 Ramadan. Dia pelik, Aisyah rajin vlog. Dia macam tak boleh terima kenyataan. Okay, Aisyah dah banyak monyel-monyel daripada tadi. Sekarang 5.54. Aisyah nak minum ni pula. Rasa dia taklah wow yang macam wow sedapnya aku nak amalkan hari-hari. Tapi sebab Aisyah rasa efek dia, Aisyah nak cuba bulan Ramadan ni, memang Aisyah nak konsum hari-hari. Oh, tumpah. Habislah bau ayam. By the way, Mariam dah bangun. Dia tak pernah bangun pukul 5 pagi. Tapi memang macam tu, selalu bila bulan puasa mesti dia orang akan bangun time sahur. Tak faham kenapa. Sebab kita duduk tak ada. Ya, kalau nak kata sebelum ni boleh kata sebab Aisyah tak ada kat atas. Tapi sekarang ni Aisyah memang dah bangun awal kan. So macam pelik juga. Selama ni Aisyah bangun, contoh Aisyah bangun 3 pagi, sampai pukul 8 pagi diorang takkan nangis cari Aisyah. Tapi bulan Ramadan dia mesti akan menangis. Bismillahirrahmanirrahim. Tutup hidung, telan je. I takut sayang. Hari tu dah minum dah. Minum macam ni lah. Dia macam kau buat sup ayam tapi korang tak letak garam langsung. Aisyah nak siapkan edit, Aisyah terus hantar. Selesai masalah Aisyah hari ni. Tapi tak belum habis sangat sebab nanti pukul 3 kita kena pergi ambil kereta pula. Tu nanti pergi cerita. Okay, bye. 3 ambil kereta? Kan I kena pergi ambil kereta pukul 2 tu. Kan I minta tolong you ambil Mariam ke sekolah. Okay, ingat tak? Kita repack kurma nak bagi hadiah kat teacher Mariam dengan teacher Umar. Ni kurma ajwa daripada Madinah yang lebih. Tengok kau. Beli kat Asyarijana. Dah ke? Sam. Okay. Suruh Mariam draw love. Rama macam ni. Rasalah banyak kan di sana. Tok ni. Maya tengah buat apa tu? Buah Kurma. Tampan apa? Ni dah. Tampan selotip. Ni stiker ni. So, bisa kontak apa? So Pak ni Umi tulis kurma ajwa dari Madinah untuk teacher. Selamat berpuasa. Jangan tinggal pula. Letak depan pintu kot supaya tak terlupa. Nah. Itu nak kasih Pak Cik Gad. Pagi buta pukul 6 lebih. Mariam nak makan singgang ikan. Aisyah memang jenis masak kan. Aisyah akan pack and frozen dalam 3-4 bekas. So boleh buat makan banyak kali lah. Okay. 7.31 nak hantar budak-budak di sekolah. Mariam. Tengok depan lah, adik tidur. Okey, dah hantar Mariam. 11:06 pagi, Aisyah tertidur. And I'm so confused. Sebab apa? Aisyah edit video Jepun dekat atas katil sambil baring. Lepas tu Aisyah tertidur terus. Dan Aisyah rasa Aisyah tidur sangat lena, sangat deep sleep. Bosin kejut Aisyah, saya nak minta tolong Aisyah ambil dia. Dia nak hantar kereta dia pergi polish. Tapi masa dia datang dia nak kejut kan, Aisyah pun terbangun. Lepas tu Aisyah tanya dia, kenapa I rasa I banyak kerja tapi I tidur Aisyah tanya dia macam tu. Dia pun macam pening. Dia tak tahu nak jawab apa kat Aisyah. Literally tertidur yang sangat lena. Bila bangun tu Aisyah berada di dimensi lain. So jom nak pergi ambil musim. Lepas tu balik baru kita start kerja. Buat kerja rumah. Ngantuknya. Hai dunia. Nanti sebab Aisyah makan banyak kot sahur tadi. Dia jadi ulas sahur. Musim dia pergi tukar warna kereta dia. Lepas tu dekat bahagian boot ni ada kesan orang polish bulat-bulat tu. So dia macam tak puas hati lah. So dia suruh pergi. Dia macam nak polish another round. Kat kedai yang sama. Sementara tunggu musim pergi kereta, orang tu tak sampai lagi, kedainya tak buka lagi. Dia sampai dulu daripada orang kedai. Kita masuk kereta suami iPhone. Dia macam drive thru.
Dulu masa kereta Beza, I selalu basuh tempat macam ni. Sebab time tu dia baru buka kan. Dia buat promotion RM3 weh. Ya. Kat sini. You selalu pergi. Dulu kereta Beza. Katik tak pernah pergi sini. I lupa lah yang masa kereta Beza tu memori I sebagai orang lain. Korang tahu tak? Musin tak tahu pasal tidur kat rumah. Sebab dia ingatkan saya dah keluar pergi ambil kereta. So dia masuk, dia naik atas, dia pergi bilik lain, dia buat kerja. Tu betapa Aisyah ni bukan jenis orang tidur siang atau tidur pagi. Musin tak ada rasa pun. Oh mungkin dia tidur balik kot, tak ada. So tadi Aisyah tidur pagi tu memang out of nowhere. Aisyah pun bangun macam pening macam Allah, aku buat kerja habis kenapa aku tidur. Macam tu. Macam nak, I nak edit vlog Japan supaya boleh post vlog sahur. Tu je reason I. Bye, hari ni anniversary kita. Ya, nak buka puasa mana? Alah, I tak nak lah buka puasa luar hari ni. I tak nak, bila kau tahu mesti serabut. Dah lah cuti sekolah. First day Ramadan pula tu. I tak sanggup. Saya sanggup-sanggup kat rumah je. Yang tu tak pusing. Pakai tetap. Sayang rakam ni macam jadi special je. Sweet je anniversary kita sampai masuk Special kereta. car wash. First time masuk kereta kat kereta ni, dekat tempat macam ni. Welcome to Chala Club. Ya, kereta I memang banyak salah pun. Kita pergi for polish pun. Tak apalah, nanti salah balik. 12.38 kita nak lipat baju. Ini dengan ada lagi satu dalam washing machine. Okay, saya dah book Grab. Akan pergi Surian Tower untuk pick up kereta. Kereta ni pun untuk one of my campaign juga untuk Ramadan. Jom. Okay, saya kat The Curve nak pergi Minate bungkus untuk berbuka. Sekarang pukul 3. Update, kita ambil anak. Aisyah ambil anak Ijaz sekali. Sekejap lagi lah Mami cakap. Sebab bulan puasa ni play school dia habis awal. Ha tu Mami, Mami sampai. Play school dia habis awal. Jadi budak ni mak dia lambat ambil. Jadi Aisyah ambilkan dulu supaya teacher boleh balik berbuka puasa. Budak dia dah bising dah Mami. Ya. Tu Mami datang dah. Mami tengah bayar tol. Okay? Okay? Masam, mandi ke tak budak naik? Ni budak Umar kat sini. Umar nak adik baru tak? Umar nak adik baru? Nak. Adik boy ke girl? Bukan. Uma nak ubah abang. Umar nak jadi abang? Baik-baik nanti kena tekan horn. Ya Allah, jahanam lah kereta ni. Ha tu Mami reverse parking. Mami reverse parking. Tu Mami, Aiden. Hai. Kenapa je? Dia dah Mami. Ya, dia menangis. Mami. Nangis. Hei, boleh tengok tingkap. Tak ada, asal baru rakam. Musin bawa budak-budak jalan-jalan. Wah, lama motor tak hidup. Best tak? Bye. Siapa rindu naik motor? Siapa rindu naik motor? Siap. Sian motor habis bateri. Elok-elok jalan licin. Habis. Masya-Allah. Sementara Musin distract budak-budak, Aisyah nak buat cekodok pisang untuk anak-anak. Kita orang punya tadi Aisyah dah bungkus Minate daripada The Curve. Aisyah craving for some daging. Sepatutnya kita orang akan masak, tapi hari ni kan anniversary I dengan suami I. So suami I nak belanja I makan lah. Tapi I tak nak berbuka kat luar sebab kalau ada budak-budak, faham tak? Kalau nak berbuka kat luar sebab kan nak special anniversary, baiklah kau makan kat rumah je. Melainkan ada orang jaga anak. Macam pisahkan Aisyah dengan budak-budak untuk Aisyah makan dengan tenang. Tapi pisang tak banyak. Pisang ada 3 je, ya alahai. So itu dah kita guna je lah apa yang ada. Janji anak-anak I dapat cekodok. Mereka sangat suka cekodok. Kalau saya cakap, hari ni Mami nak buat cekodok tau. Yeay, bestnya. Sayang Mami. Mami ni baik lah macam tu. Dia punya level. Ni je pisang yang kita ada. Aisyah buat dulu Sambil tu saya nak charge bateri kamera ni lah. Tinggal 4% je.
Ni tunggu bagi minyak turun sekejap. Jangan kacau situ. Mariam, ambil cawan Mariam. Mana cawan? Yeah, you angry because you are hungry. Ya. Makanlah saya makan. Thank you, Abi. Hari pertama puasa hari ni sungguh bermakna. Kenapa? Anniversary. First day puasa. First biggest profit lah. Semua macam good. Alhamdulillah, nikmatnya rumah, nikmat dunia. Hantar askar untuk bermain bersama rakan-rakannya. Ha? Chop? Tu mac and cheese. Nanti Umi masakkan untuk adik. Oma, susu tumpah. Plaster tu biarkannya itu tiada apa-apa pun. Itu je Spiderman. Masuklah cepat, kakak nak masuk. Umar. Assalamualaikum, good morning. Hari ni 27 hari bulan 2. Kalau korang follow I rapat, yang macam level you anggap I sebagai seorang kakak, korang confirm tahu apa benda 27 bulan 2 ni. Tangisan air mata berlakunya 4 tahun lepas pada hari ini ya. Bezanya time tu hari Sabtu. Hari ni hari Jumaat. Ya sayang, hari ni adalah hari lahir Mariam yang keempat. So, birthday dia, Aisyah tak pernah celebrate tau birthday dia macam gah-gah. Pernah sekali je. Itu pun sebab akikah. Akikah, so kita orang terus sambut birthday akikah Umar dan Mariam. Lepas tu terus celebrate birthday dua-dua terus macam tu. Birthday so Umar kan masa tu dia akan turn 1 macam tu lah. Jadinya kali ni first time yang I put effort on her birthday. Aisyah tak tahulah kenapa Aisyah macam tak minat sangat nak celebrate birthday. Mungkin sebab anak-anak Aisyah ni diorang selalu dapat mainan tau. So Aisyah tak perlukan special day untuk bagi diorang something. Tak, Aisyah always bagi diorang benda. Sampai musim marah mesti macam tak bagilah Aisyah buat macam tu. So kali ni sebab Mariam dah 4 tahun, dia dah faham, dia dah ingat, dia dah pandai, dia dah tahu dah birthday tu apa. Jadi saya rasa macam berbaloi kalau nak buat like small celebration dengan family. Jadi hari ni saya sangat busy. Saya akan settlekan benda, saya in and out. Tak, Aisyah mungkin jarang ada ke rumah. Kita akan pergi The Curve untuk beli benda makanan untuk berbuka. Extravaganza sikit sebab Aisyah tak boleh fikir benda lain. Aisyah rasa restoran tu je yang Aisyah mampu fikir. So itulah, tak apalah, janji semua orang happy. Okay, home sweet home. Aisyah kena tulis apa Aisyah nak buat. Kalau tak nanti otak Aisyah tak boleh fikir. Aisyah bukan macam orang lain. Aisyah ni ada sedikit masalah. Mungkin sebab Aisyah banyak duduk dengan budak-budak. Ada macam slow sikit. Aisyah kena tulis. Dan Aisyah tak boleh dekat handphone. If dekat handphone Aisyah distracted. Balut hadiah. Kena ni. Ini dekor-dekor nanti. Semua ni saya beli kat Mr. Toy. And of course everything is purple. Sebab mana simple. Okay. Lepas tu kat Mr. Toy tu Aisyah ternampak figure-figure Marvel ni. And Omar sangat suka benda ni. Jadi Aisyah belikan. Tapi Aisyah tak nak bagi dia sekarang. Dia Aisyah nak simpan untuk birthday dia. Birthday dia kan bulan 6 kan. So Aisyah beli ini. Sebenarnya ada banyak figure. Tapi I beli yang Omar selalu sebut. Yang Omar tahu bila Omar tengok muka dia macam, oh ni Captain America. Ni macam tu. So ni I beli tapi untuk birthday Omar nanti. Tetapi hari ni pun Omar akan dapat barang juga. Sebab saya tak nak dia sedih, saya tak nak dia nangis, saya tak nak dia rasa tersisih. Tapi dia dapat satu je I beli ni. Kat Mr. Toy juga. Tu musim Spiderman. Lepas tu I beli ni untuk Mariam. Cute bracelet making. Ni RM6.9 macam tu je. So saya rasa macam berbaloi lah untuk dia main. Dan mungkin dia akan rosakkan ni dia akan pakai ni. Kita kan nak bawa hadiah. Jangan distract first. Balut hadiah Don. Nah sepatutnya kita gayung. Tapi masih terlalu awal. Yang belum buka lagi. Baru 8.52. Maybe I boleh kemas rumah dulu kot.
tak nak kemas rumah. Macam nak dekor je. Aisyah kena ready mentally sebab hari ni Aisyah akan banyak habiskan duit. Tapi tak apa. Tak apa. Special occasion. Anak belikan Maria rantai dulu. Aeon rantai. Sebab dia tengok Aisyah pakai rantai, dia always minta. Dia bukan baru minta sekali tak. Dia sentiasa minta bila dia nampak Aisyah kan. Kat rumah kita kan free hair kan. Umi cantik lah rantai Umi. Mariam nak boleh tak? Macam tu. Mariam nak juga. Kenapa Mariam pergi tak ada? Dia suka. Dia tengok Aisyah pakai cincin emas dia nak. Kalau Aisyah pakai gelang, dia pun nak pakai gelang. Sebab dia perempuan kan. Okay, sekarang 9 suku pagi. Aisyah dah nak gerak pergi rumah mak mertua saya. Pergilah dekor-dekor dulu sementara tunggu Aeon buka. Tengok ni kucing aku ni. Tengok dia selamba. Dia ni kan susah nak bincang. Kau faham tak? Dia ni Aisyah kalau cakap dengan Maya ni, Aisyah memang teringat Umar. Tengok tu nanti ada kereta lalu. Tengok dia punya relax macam mana. Kita yang kena ngeri dengan nyawa dia. Sabar je Aisyah nak alih dia sebelum dia kena gilis. Susah nak bincang. Nami, faham bahasa Nami tu macam Mariam. Maya ni sebiji Umar. Sabar je. Tengok muka kucing nakal ni. Korang suka cakap Oren nakal kan? Oren tak nakal. Ini nakal. Dah. Jom. Elok kucing pun Aisyah hantar sekolah je lah. Aku sekarang saya beli yang ni. Rubber duck. Saya dah beli kek dengan kabel handphone Aisyah. Lepas tu tadi Aisyah dah masuk dah pokong. Tapi diorang lambat. Aisyah rasa Aisyah duduk situ tunggu 10 minit. And diorang macam lambat gila nak attend Aisyah. Dia nak tak apalah, aku keluar je lah. So Aisyah anggap tak ada rezeki untuk Mariam dapat rantai emas hari ini. Maybe not from pokong. Nanti kalau kita pergi dekuf, kalau ada habit ke apa ke, kita masuk tengok macam mana. Aisyah macam orang bodoh kat situ. Itu sebab Aisyah pilih pakaian. Do I look stupid? Maybe yes. Apa benda? Handbag ni berangkuk-rangkuk untuk aku. Bungkus ni Nata steak hub. Tasha order 9 lamb. Di sini kita pilih. Lepas tu nanti dia masakkan. Lepas tu Tasha nak tambah macam pasta-pasta ni sikit supaya ada variety lah kat meja tu. Tapi ni tidaklah seorang satu. Ini nanti kita akan mix dalam bowl. Lepas tu ambil ikut selera masing-masing. Sebaik Aisyah order dulu. Aisyah nak shopping dulu baru order. Tapi Aisyah tahu sebab kena tunggu lama. Rupanya memang kena tunggu lama sebab dia kata dia punya oven rosak satu. So kena tunggu dalam 1 jam setengah. Tapi Aisyah okey je sebab Aisyah banyak benda nak beli. 1 jam setengah tu bagus untuk Aisyah tak rushing and shopping ikut kepala otak I. Okay. Sekejap Aisyah nak WhatsApp Musin suruh ambil Mariam balik sekolah. Yang ni Mariam punya. Dan ada basuhkan ribbon. Ribbon. Comel. Okay. Okay. Hasil shopping. Kiri kanan makanan ni pun kita ambil sikit dulu sebab orang tu pun macam akak boleh ke nak bawa semua ni? Tak boleh dek, tak boleh. Aku tak boleh. Aduh. Lepas tu kan staff yang kat Taito tu kenal Aisyah. Taklah kan Aisyah masukkan barang baik sangat dalam bag kan. Because I shop too much. Dia cakap lah, dah tahu seorang pun shopping bag banyak macam ni. Lepas tu dia kata, I love how independent you are. Dia macam, lah ramai orang follow Aisyah sebab saya independent. Tapi kau nampak tak? Ini yang jadi bila kau independent sangat. Second round done. Jom balik. Aduh. Berminyak-minyak muka aku pakai face mask. Jom guys. Aisyah tak sepatutnya masuk habit. Aisyah, lepas ni
Aisyah cabar diri Aisyah 3 tahun tak masuk kedai emas. Aisyah cabar bukan Aisyah janji. Aisyah cabar 3 tahun tak masuk kedai emas. Pokong ke, Habib ke, Wah Chan ke, Chan Chan ke, semua tak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Besarnya kita ni Havel GWM. Wow, cantiknya. Aisyah suka Mom's car. Macam Mom's car yang macam SUV dah besar. Faham tak? Lepas tu perempuan kecil bawa. Aisyah suka tengok perempuan kecil bawa SUV besar yang Mom's car yang nampak mewah macam Havel ni. Macam Mercedes. Cik. Yang macam 1.5 juta tu. Love. Okay, dah jom balik. Jom. Kau balik. Pergi rumah mak mertua. Lepas tu baru balik. Jom. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanan dan doggies. Okay, dah. Saya nak masukkan dulu barang-barang dalam doggies tu. Lepas tu baru kita balik rumah. Settlekan keluarga saya. Saya beli paper bag ni. Tapi perempuan sebenarnya ada 4 orang. Aisyah, Nat, Umi dengan Aisyah tak berani nak sebut lah. Saya tak tahu diorang bagi cakap online ke tak. Tapi ada lagi 1 orang wanita lah. Siapa? Rahsia. So, tapi saya terbeli 3. So tak apalah, Aisyah tak ambil lah yang beg perempuan. Ni saya beli cawan-cawan comel ni kat Typo. Yang macam untuk yang kucing-kucing ni untuk Nat dengan Umi. Diorang kan suka kucing. Dan saya beli lip balm kitchen ni. Di sabun kat Body Shop ada 9 juga. Ni barang-barang kita. Saya letak dalam bilik ni supaya diorang tak nampak. InsyaAllah harap-harap diorang tak masuk sini. Okay dah. Saya dah balik, dah solat, dah mandi, dah siap. Budak happy birthday-nya. Korang tak nampak lagi. Berapa tahun umur awak? 4. Okay, belakang sikit. Show aunty baju baru you. Okay, can you twirl? Do some twirl. Yeah! Oh, kau jatuh tergolek lah. 4 tahun. Twirl. Are you okay? Okay. Sakit tak? Sakit? Bontot. Sakit bontot. Okey dah, jom turun. Kita nak ambil botol susu you. Lepas tu kita ambil adik. Beli air untuk berbuka. Tengok tu. Kalau 4 tahun lepas, sekarang ni mungkin dia dalam ambulans. On the way pergi hospital Selayang. Hospital. Ada 2. Satu Selayang, satu apa Sungai Buloh. On the way pergi hospital Sungai Buloh kot. Jom ambil adik. Dah siap? Ya. Guys. Tak, bukan. Dia orang block sebab takut kad I tu kena curi. Lepas tu orang lain yang berbelanja kad I. Faham tak? Yelah. Bagus lah. By the way, tadi Aisyah baru lepas call dengan AMB. Diorang block kad I sebab kata perbelanjaan pun hari ni sangat besar ya. Jadi kita takutlah kita block sebab takut kecurian sebab kad. you nak beli emas Mana you tahu? Mana you tahu? Suami yang boleh bawa emas dekat tangan dia tu. Mana dah I pakai? Sebab it's not mine. Ya, tahu. You know? Emas. You nampak I tulis Tak ada. Habis tu macam mana you tahu? Mel. Ya. Mana pakai emas? Tahu. Sayang cerita lah. Macam mana you tahu? You nampak paper bag I bawa masuk? Tak lah. Mana laki I tahu I beli emas guys? Apa je. Betul ke macam? Ni saya tak fikir. Musin dia tengah perfectionist. Dia tengah cuba nak betulkan benda tu. Kakak. Beri siapa? Tak ada makeup kakak. Tak ada makeup. Dengar tak Abi? Anak you ni dengki. Tak ada makeup. Tak ada makeup. Tak ada makeup. Belum lagi 2 minit kot. Ada kat atas lah. Masker. Tak ada. Nak air
hajat. Belum sampai. Nanti dek lepas makan boleh apa makan dapat. Umi dah azan. Buka dulu lah kita kan. Okey, jom Mari, makan. mari. Dia dalam. Makan dulu. Masuk dulu. Alah, ya. You. Apa ni? Wow, Kau buat ke? Tak panas. Tinggal ni. Happy birthday dia cakap. Mak punya birthday ke kakak punya birthday? Ya, okey. Tunggu solat. Tu yang dia makan laju-laju ni. Lepas solat, Nariak yang malam mulut. Dia nampak selalu kereta. Lap mulut tu, comot. Baru dia rumah dia tu memang dia punya ke? memang kena beli motor ni. Mana ni? Jangan pegang dulu, kena nyanyi dulu. Okay, 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Maryam. Happy birthday to you. Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan kamu. Pandanglah. Allah selamatkan Umar dan Maryam. Allah selamatkan kamu. Adik amin dek. Amin. Adik. Kakak. Amin. Tapi kek ni keras sebab dia aiskrim. Tak tahulah boleh potong ke tak. Kalau ni kau ambil lagi pisau besar. Tadi Mai kata dia tak nak ya boy. Oh, ambil tak? Rasalah dulu ni aiskrim lah. Hari ni birthday Maryam yang ke-4 tahun. Dia tak? Mata terbeliak. Macam cakap dah. Okay, inside. Oh, ada dia nak. Guys, kamera. Tengok kamera. Sebab dah manis. Hijau di depan muka dia. Dia biar dapat. Mana nampak? Mai tutup mata. Buka. Tak apa. Ambil lah. Mariam pun termenung je. Okey. Pusing. Luggage kecil. Pusing depan. Oh, cewa. Buka. Oh, lagi besar pada tuan. Mai nak? Tu mainan perempuan lah. Nampak? Buka. Ada muka Okey, dia. pandang ni. Pandang. Banyaknya. Kalau Pakai yang pakai. Siapa yang pilih? Apa tu? Ini aku kat Shopee. Apa tu? Banyak. Apa tu? Ini makeup accessory. Wah. Makeup bertingkat tak apa nanti. Cantiklah yang pani. Okey, ini yang last. Ni buka open. Wow, Habib apa tu? Gelang ratai.
Ina kena tengok. Ina ni tak because Makan Zah. nak boleh tengok korang punya dalam kotak tu. Ni apa typo? Ni apa ni? Boleh dapat kat sekolah. Tengok dapat apa. So tengok dengan nak punya sesuai kan. For my next trip, I will forget to reply. For my next I forget to reply. Wah, macam kena je dengan aku. Today will be unforgettable. Yelah, sesuai lah. Approve. Sedap lah. Aku suka bagi tepi dia tu. Oh, tak rasa bagi tepi. Ni Luqman bawa dia punya burnt cheesecake fresh from oven. Macam mana? Okay, tak Tapi masuk nak muka. letak bunga. Okay. Masuk tangan je. Okay. Aku suka bagian tepi tu. Benda dah macam Yang bakar-bakar. Oh ya? Dia ada flavor tau yang bagian tepi ni. Nampak tak Long? Sebab tu lah. Lain lah rasa ni dengan hari kita makan. Mana lagi better? Ni lah. Apa yang kau tambah? Telur sangat. Antara yang ni dengan yang pagi tadi sahur. Saya ni dah mesti sebab tu saya simpan peti ais 2-3 hari dia macam keras. Tapi tak, yang tu memang dia lagi. Tekstur dia lagi padat. Ini Ini yang Luqman nak capai sebenarnya. Ini sedap. Ini macam Better kan? cheesecake yang Aisyah beli, burnt cheesecake Aisyah beli kat Zeus. Cuma dia tak ada layer cookies kat bawah. Aisyah burnt cheesecake dia ada layer cookies kan. Macam New York cheesecake tu New York cheesecake. Ini pandai je korang. Kalau ada cookies New York. Aku baru tahu sejak buat kek je. Dia tu lah yang korang cakap. Sedap memang sedap. Sedap. Serius sedap. Ui. Dia tak Patut tak tadi. ada apa pekat. Ya, dia tak ada Jangan honey. honey kan? Ya. Dia tak ada Honey? honey telur. Ya, Oh, hanya telur. telur. Ya betul. Ya, siapa suka tepi dia? Tepi dia sedap. Weh, good job Siapa boleh beli ni? Siapa yang boleh beli ni? Ha, siapa boleh beli? Yelah, orang dah tengok dia nak tahu nak beli kat mana. Oh, okay. Kalau korang nak beli kan, korang pergi je dekat TikTok Midnight Slice. Midnight Slice. Ha, ni. Ha, ini lah. Support lokal. Lepas tu kat bio tu ada link. Ha, tekan link tu, order kat situ. Tapi kalau dari Kelantan tak dapat lah. Ah, tak boleh lagi Maksudnya lah. Kelang Valley lah. Nanti kita orang akan buat tour satu negeri ke negeri. Tapi for now Kelang Valley lah. Ha, for now Kelang Valley. Kelang Valley macam tu. Kalau macam jauh-jauh tu korang collect order lah. Nanti boleh. Kalau macam kalau jauh contoh macam Pahang. Cik, buat memandai-mandai. Dapat 20 biji dia jalan. Member lagi. 20 biji tak tidur malam member. Lepas tu kita juga mencari ejen siapa nak jadi ejen. Itu tak yang Ilyas cakap tu kau jangan dengar dulu. Okay, tu dia. Midnight Slice. Sebab rasanya dia memang bake malam-malam. Dan dia memang pergerakan dah hidup dia malam-malam. Siang dengan kontak tak balas. Okay, tu je. Midnight Slice. Untuk orang yang hidup malam. Ya, betul. Tak rasa Berasa tiramisu night. takut. Tapi ni no business Ni only for family member only. Mana tahu dia nak buat Tapi bisnes? macam cair sikit lah. Sebab Kenapa dah cair? keluar. Kenapa Dah cakap? keluar lama. Bismillah. Ni rupa dia macam ni. Betul ke musim dia kepada Rasa dia sedap. Tapi rasanya mascarpone dia tu macam kembang sangat. kembang. Ayat. Mascarpone cheese tu. Mascarpone ke dia punya? Bukan Biskut. biskut. Betul lah nak macam Maybe kembang. kita tak boleh nak celup lama sangat. Korang celup lama Kita celup macam tu je dah lembik dah. Oh. Dia tutup terus lembik lah. Maybe kita tak boleh guna ni air panas. Rasa sedap. Tapi biskut dia tu kalau dapat kan biskut Sebab dia. rasa kopi dia sedap. Rasalah kopi dia. Sedap. Okay, dia orang proceed. Alhamdulillah. Boleh jual? Boleh jual eh? Yang atas tu saya buat apa? Kopi. Ha, sebut Maybe koko. nak makan. Si kopi. It's yummy in my tummy. Okay guys, sekarang dah malam. Pukul 10 lebih. Diorang tengah main game apa entah push ni. Okay guys, saya tengah edit video ni. Inilah Aisyah edit video kat rumah. Literally like this sampai ke hujung edit video ni. Sebab mesti ada kelas kat atas ada lelaki lain di rumah saya.
Video tu sampai situ je. Lepas tu dah malam dah lewat, kita orang balik rumah tidur. Binti Mariam yang keempat, alhamdulillah. So itulah vlog Ramadan I, one and only vlog Ramadan sama hari raya. Hari ni hari Isnin. Hari Jumaat ni insya-Allah kita raya. Selamat Hari Raya guys. Selamat Hari Raya guys. Tapi better kan? Sebab korang ingat tak tahun lepas saya tak ada vlog Ramadan langsung. Sebab tahun lepas punya Ramadan, ya Allah, anak-anak Aisyah kena HFMD lah, kena penyakit ni lah, chicken pox lah, macam-macam penyakit. Bukan setakat tu, Aisyah sendiri pun kena influenza A. I still remember betapa teruknya bulan Ramadan tahun lepas. And Khadijah kena denggi. Tapi alhamdulillah tahun ni Ramadan kita semua sihat. Alhamdulillah sangat-sangat. So disebabkan itu adalah satu vlog Ramadan kita hari ini untuk korang. Selamat Hari Raya. Siapa yang dah balik kampung, sila berhati-hati di jalan raya. Kirim salam kat nenek yang atuk korang. Kalau ada sepupu-sepupu korang, range-range umur korang, sila rekomendasikan Aisyah kepada diorang dan suruh diorang subscribe Aisyah supaya ramai lagi tengok video Aisyah. Okay, thank you so much for watching. Bye-bye.